Hari ni kita nak belajar bab 5.3 iaitu aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu ada teknologi baharu yang berkaitan dengan enzim ini iaitu kita panggil sebagai teknologi imobilisasi enzim. Okey, kita kena faham perkataan imobilisasi ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu immobilize. Okey, immobilize tu maksudnya dia tak boleh bergerak. Sebab itu nama lain teknologi imobilisasi enzim ini adalah enzim tersekat gerak. Tersekat gerak ni maksudnya pergerakan dia tersekat, dia tidak boleh bergerak. Okey, gambar yang biasanya digunakan untuk kita yang berkaitan dengan teknologi imobilisasi enzim, dalam enzim biasanya macam ni. Okey, yang mana kita kena perhatikan manit-manit dalam tu. Okey, manit-manit dalam tu adalah sebenarnya kita adalah manit alginat. Manit alginat ni dia akan bergabung dengan enzim tersekat gerak kita. Enzim tersekat gerak ni basically enzim lah, enzim biasa. Cuma bezanya dia bergabung dengan manit alginat. Maksudnya bergabung dengan bahan lain. Okey. Okey, yang pertama sekali, enzim bergabung dengan bahan lengai dan tidak larut. Okey, ciri-ciri teknologi imobilisasi enzim yang pertama dia bergabung dengan bahan lengai dan tidak larut. Contoh bahan lengai di sini adalah manit alginat. Okey, manit alginat ni lengai. Lengai tu maksudnya dia tidak reaktif. Okey, dia tidak reaktif. Dia tidak boleh bertindak balas dengan enzim tu. So, dia tak akan efek enzim tu. Yang kedua, melalui teknologi ini, rintangan enzim terhadap pH dan suhu ditingkatkan. Okey, jadi bila kita gabungkan enzim dengan bahan lain, maka enzim tu lebih kuat, lebih tahan terhadap perubahan pH. Contoh, tiba-tiba pH tu berkurang. Okey, dia lebih berasid. Okey, kalau ikutkan enzim ni dia akan terjejas, dia akan tak boleh gabung dengan substrat. Tapi bila ada teknologi imobilisasi enzim ni, walaupun pH berkurang, enzim tu tetap boleh bergabung dengan substrat dengan berkesan. So dia tidak akan infected. Sama juga kalau suhu meningkat pun dia tidak akan infected. Okey, yang kedua, enzim kekal di kedudukan sama sepanjang tindak balas. Okey, sebab itu nama dia imobilisasi ataupun enzim tu tersekat gerak. Enzim tidak akan bergerak. Sepanjang tindak balas, enzim akan kekal di kedudukan yang sama. So, apa kebaikan bila enzim kekal di kedudukan yang sama sepanjang tindak balas? Kebaikan dia adalah enzim tu akan mudah diasingkan daripada hasil. Contoh contoh substrat kita masuk dari sini, produk keluar dari sini. Tapi produk kita tak ada pun yang bergabung dengan enzim. Enzim kekal dalam ni. Enzim mudah diasingkan daripada hasil. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh teknologi imobilisasi enzim dalam industri. Yang pertama adalah enzim pencernaan, biasanya kita gunakan dalam bidang perubatan. Okey, ada banyak contoh enzim pencernaan ya. Okey, yang seterusnya adalah enzim pektinase dan juga selulase kita gunakan untuk menghasilkan jus. Okey, jus kat sini adalah macam jus-jus oren yang dalam botol yang ada kat pasar raya tu. Okey, yang mana kalau industri dia nak hasilkan beribu-ribu jus, beribu-ribu botol jus setiap hari. Okey, jadi kalau kita nak kupas kulit, kulit oren tu satu-satu, dia akan ambil masa yang lama dan kita mungkin tak dapat capai kuantiti tu dalam masa sehari. Tapi bila kita ada enzim, enzim pektinase ni untuk apa? Enzim pektinase dia adalah untuk uraikan pektin. Pektin ni apa? Pektin ni satu karbohidrat lah. Satu kandungan, satu macam bahan binaan jugalah. Bagi dinding sel kita. Dan selulase ni adalah dia menguraikan selulosa. Yang mana satu karbohidrat. Dalam dinding sel juga. Yang mana dia dapat uraikan selulosa. Pektinase adalah untuk uraikan pektin.
Okey, pektinase untuk uraikan pektin, selulis untuk uraikan selulosa. Okey, yang mana dua-dua ni kandungan dinding sel. Okey, dan kita akan dapat jus. Okey, jus yang tak ada langsung campuran daripada dinding sel tu. Okey, daripada kulit buah tu. Okey, seterusnya enzim protease untuk asingkan kulit ikan. Okey, protease ni untuk urai apa? Protease ni adalah untuk urai protein. Okey. Seterusnya enzim trypsin untuk kita hasilkan produk kulit. Okey, enzim trypsin ni dia duduk di bawah protease. Cuma dia akan lebih spesifik. Okey, trypsin dia menguraikan polipeptida kepada peptida. Okey. Ataupun dia akan menguraikan polipeptida menjadi peptida. Okey. Polipeptida ni yang kita dah belajar dalam bab sebelum ni, dalam bab protein. Okey, yang mana dia adalah polisakarida ataupun kandungan dalam protein lah. Okey, kandungan dalam protein kita. Okey, so enzim trypsin ni untuk kita dapatkan bulu haiwan. Okey, daripada haiwan tersebut. Okey, dan enzim lipase, amylase, protease, selulase kita guna dalam biodetergen. Okey, lipase adalah untuk kita uraikan lipid. Okey, lepas tu amylase untuk kita uraikan kanji. Okey. Dan protease kita dah bincangkan tadi serta selulase. Okey, jadi kalau baju terkena minyak boleh ditanggalkan sebab ada enzim lipase. Okey. Okey, seterusnya enzim laktase. Okey, enzim laktase ni kita gunakan untuk hasilkan susu bebas laktosa sebab laktase dia akan uraikan laktosa kepada galaktosa dan juga glukosa. Yang ni pun kita dah belajar dalam bab yang sebelum ni. Okey. So, kalau contoh ada soalan, baju tu dia terkena darah. Okey, darah ni kita nak guna enzim apa nak tanggalkan dia? Kita akan pakai enzim protease. Okey, sebab darah tu ibarat protein. Okey. Okey, sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih.